isu rakyat, ambil peluang isu melibatkan kenaikan kos sara hidup, isu melibatkan kenaikan petrol. Apa yang saya cuba sampaikan tuan-tuan, bahawa kita di dalam memberikan kritikan, di dalam kita komen, kita berikan kritikan, kita mengkritik kerajaan dan kita mengkritik pentadbiran, kita mestilah berlaku adil dalam setiap kritikan yang kita beri. Dan kita perlu menerima hakikat kenaikan harga petrol bukan 3-4 bulan yang lalu tuan-tuan. Kenaikan harga petrol ini adalah disebabkan isu melibatkan peperangan di Timur Tengah. Ini tuan-tuan. Dan kita tengok di Amerika sendiri, rakyat Amerika buat demonstrasi menghentam keterlibatan Amerika membantu Israel, dan mereka menuduh Israel adalah punca kepada kenaikan kos melibatkan petrol. Mereka menuduh Israel adalah punca kepada isu petrol. Ini di negara Amerika, rakyat dia orang buat demonstrasi hentam Israel. Tetapi rakyat Malaysia dalam keadaan sekarang, minyak masih ada lagi, kerajaan masih berikan subsidi, budi 95 dengan harga RM1.99, petrol station masih lagi tidak tutup, cuma berlaku kenaikan harga sahaja. Rakyat Malaysia buat demo, pembangkang buat demo, bawa rakyat ke lapangan, hentam kerajaan. Pelik tuan-tuan, hampa ni lagi pelik pada rakyat Amerika lah. Hentam kerajaan, bantai kerajaan, nak turunkan kerajaan, nak jatuhkan kerajaan. Saya nak bagi tahu kepada hampa pembangkang ni, rakyat Malaysia jangan terpengaruh. Bukan rakyat Malaysia semua ada pakaian politik. Bukan rakyat Malaysia semua menyokong pembangkang. Bukan rakyat Malaysia semua menyokong Pakatan Harapan. Hampa jangan ingat semua rakyat sokong hampa. Di Amerika rakyat bantai Israel. Di Malaysia hampa bawa rakyat pergi demo bantai kerajaan. Untuk apa pembangkang bantai kerajaan? Jawapan dia adalah mudah sahaja. Satu perkara, satu matlamat, satu tujuan. Pembangkang bantai kerajaan gunakan isu rakyat, ambil peluang isu melibatkan kenaikan kos sara hidup, isu melibatkan kenaikan petrol. Pembangkang menggunakan isu ini, menggunakan rakyat untuk nak menjatuhkan kerajaan. Apabila kerajaan jatuh, hampa yang teringin nak jadi kerajaan. Ini tuan-tuan. Dan kita non-partisan, rakyat yang tidak ada parti, kita bukan peduli siapa yang menjadi kerajaan. Asalkan hampa boleh menjaga kebajikan rakyat, mentadbir secara betul, amanah, bertanggungjawab, silakan. Kalau pembangkang hampa jadi kerajaan, kami tetap kena kerja cari makan. Kalau kerajaan sekarang ni jadi kerajaan, kami juga kena kerja cari makan. Tetapi hampa pembangkang menggunakan rakyat, menggunakan isu rakyat, bukan bercakap atas kepentingan rakyat. Tetapi hampa bercakap atas kepentingan politik untuk hampa dapatkan habuan, untuk hampa mendapat sokongan rakyat agar hampa boleh menjadi kerajaan. Ini yang kita nak bagi tahu tuan-tuan. Terima kasih. Hampa boleh marah, hampa jangan koyak. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih. Jumpa lagi.